Belanja video shoot guna neck phone holder ni boleh saja. Mula-mula korang kena buat kamera, buka video, kemudian kena buat 0.5 supaya dia punya view tu lagi wide. Kemudian korang ambil phone korang yang tengah pegang sekarang ni, letak sahaja dekat neck phone holder ni punya MagSafe. Kemudian boleh terus buat video dengan sangat selesa. Contoh macam sekarang ni saya tengah buat video POV sambil buka saya punya peralatan untuk record video. Okey, ini adalah kamera DJI Osmo Pocket 3 saya. Saya buka, nampak sangat smooth, tak bergerak-gerak pun. Kamera tu nampak melekat dengan dada sebab ada tali strap yang mengelilingi dada saya. So, memang sangat cantik untuk buat video POV. Tak kisahlah video POV memasak ke, video POV berjalan ke, video POV buat kerja kat meja ke, boleh sahaja. Okey. So guys, yang suka buat POV tu kan, yang suka buat video yang memang affiliate ataupun content creator tu, dapatkan sahaja neck phone holder ni dalam beg kuning dekat bawah. Memang wajib korang dapatkan. Ada dua warna, warna kelabu macam ni ataupun warna hitam. Kedua-duanya memang sangat awesome. Tekan beg kuning sekarang. Jangan lupa follow, like, komen dan share. Nice.